sama lagi kita tentang sabit atau syarat yang sebab-sebab yang ketiga wajib puasa. Dan memadalah seorang saksi dengan syarat saksi itu Islam, lelaki yang akil, balik yang adil, maka tiada boleh qadi terima saksi itu kafir, dan perempuan, dan kanak-kanak, dan yang gila, dan yang fasik. Dan memadalah seorang saksi dengan syarat saksi itu Islam. Jadi nak jadi saksi pun kena ada syarat. Syarat dia ialah Islam. Syarat-syarat ni apa syarat-syarat ni? Yang pun kata kalau menikah letak syarat banyak ni. Syarat tu apa? Syarat ni barang yang lazim daripada tiada syarat oleh tiada masyru'. Masyru' benda yang disyaratkan. Dan tiada lazim daripada ada syarat oleh ada masyru'. Tak faham lagi tu? Seperti kita kata semayang. Syarat wajib semayang ni akil balik. Mana tak lazim, maka lazim tiada akil dan tiada balik, maka tiada wajib semayang. Tak ada balik. Semayang ada dah. Ni tak balik lagi. Balik ataupun balik ada. Akal tak ada. Wajib semayang tak tadi. Tak balik. Dan kita faham sini, apabila tiada lazim akil ataupun balik, maka tiada wajib semayang berdiri. Dan tiada lazim ada akil ada balik, wajib semayang. Dia balik ada. Akil pun ada. Akil lah. Berakal lah. Balik lah. Tapi tak wajib semayang lagi. Macam mana ni? Tak ada apa ni. Semayang pun tak kena. Puasa pun tak kena. Contoh. Pasal apa? Pasal belum masuk waktu bawah. Nak semayang macam mana? Semayang Zuhur pukul berapa? Tiba-tiba dia akan. Dia balik. Cukup syarat. Tapi masyru' bagi semayang tu mesti masuk waktu. Bidukhulil waktu. Dengan masuk waktu. Masuk waktu tadi bikin mi dengan tahu sungguh. Masuk waktu. Bukan pakai gamak-gamak kan. Masuk sungguh lah waktu ni. Masuk sungguh. Jadi sekarang tak masuk waktu lagi. Jadi tak masuk waktu. Walaupun dia ada dia balik. Walaupun dia berakal. Tak wajib semayang bagi dia. Pasal apa nak semayang Zuhur? Pukul 12. Hak tunai lah hak itu. Tapi kalau semayang Zuhur pukul 12. Boleh tak? Boleh hak qadha. Hak 13 tahun dulu. Tak ada masalah hak tu. Bukan semayang saya semayang qadha tak payah. Boleh lah. Umur apa? Umur 81 lah. Lepas tu semayang ada lah ni masa umur 17 tahun. Terlupa semayang tu. Kena qadha. Itu pun syarat. Dengan syarat saksi itu Islam. Islam ni apa Islam ni? Kalau selalu Tok Guru tanya kita. Dia kata rukun agama ada berapa? Rukun Islam kita tahu. Rukun iman kita tahu. Rukun agama. Rukun negara tahu tak? Tahu. Berapa ada rukun negara? Tahu. Rukun Islam? Tahu. Rukun agama, rukun iman? Tahu. Rukun agama. Agama ni apa pula agama ni? Agama ni ialah peraturan hidup. Dia ada perkara dia. Yang ni tak boleh buat, yang ni boleh buat. Tu rukun agama.
kan boleh buat suka-suka hati. Agama tak boleh buat benda ni. Jangan buat Mencuri boleh tak boleh. Makan harta pusaka tak kena tempat. Dia balas harta adik-adik. Tak kena. Agama tak bagi. Tahu kita rukun Islam, rukun iman, tapi rukun agama ni tahu tak rukun agama? Rukun agama ni ada 3. Jadi ada kisah cerita tentang rukun agama ni. Masa Nabi SAW, dia tazkirah. Dia duduk bersama sahabat macam kita duduk macam ni Ada satu orang masuk dalam masjid tu. Masa Nabi bagi tazkirah ni, dia masuk ikut pintu depan tu. Tengok orang ni, sahabat-sahabat semua tak kenal. Siapa dia ni Nak tengok kata dia ni musafir. Orang jalan jauh. Tak mau sabar pasal pakaian dia putih. Rambut tak kusut masai. Biasa kalau orang jalan jauh ni rambutnya dengan kira. Muka sahab tu terjengkreng. Sahab balik mana sahab? Balik daripada KL. Orang balik tak pasal naik masjid. Ini sahab muka. Betul. Jadi nak menunjukkan perjalanan jauh tu. Dia berat. Jadi ada kesan-kesan di muka. Hak ni orang ni masuk dalam masjid ni tak ada kesan-kesan berjalan jauh. Masuk terus jumpa Nabi, belaga lutut. Dia duduk depan Nabi, belaga lutut tu. Kita nak jumpa Nabi, nak belaga lutut. Tuk tua depan. Kita tak jauh hati. Bukan gigi masuk dalam majlis tuk tua. Pergi duduk kat tuk tua, belaga lutut tuk tua. Kita pun nak marah. Kurang ajar. Tuk tua kita tu. Tiba-tiba dia tak hormat. Tapi tak nampak ni siapa dia ni. Lepas tu dia tanya. Akhbirni anil Islam. Dia kata. Orang tu tanya ni. Orang mari tu. Tanya Nabi. Ya Muhammad. Cerita olehmu akan aku. Bagi tahulah olehmu akan aku anil Islam daripada Islam. Apa di Islam? Islam ni apa? Nabi berkata, Al-Islam antashhada. Islam ni bahawa kau naik saksi. Allah ilaha illallah. Mana bahawa tidak ada Tuhan malaikat Allah. Mana tiada Tuhan yang sebenar. Yang disembah dengan sebenar malaikat Allah. Tu. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahawasanya Muhammad aku ni, kata Nabi Muhammad, Rasulullah ialah pesuruh Allah. Wa tuqimah solat dan engkau semayang. Kau dirikan semayang 5 waktu sehari semalam. Wa tu'tiyaz zakat. Dan kau tunaikan zakat. Apabila ada, kalau duit banyak mana, kalau kambing, ada zakat. Binatang macam mana, ni tak ada aku tak ni. Zakat bodokong tak ada benda tu. Zakat amudan tak kena. Buah-buahan dia ada 2. Buah anggur dengan buah tamak. Ada benda. Buah dokong, buah durian 54, musangking, akhir tak kena tu. Tak kena. Wa tasumu Ramadhan. Dan engkau puasa bulan Ramadan. Wa tuhijjal baita. Dan engkau mengerjakan haji. In istata'ta ilaihi sabila. Jika kuasa engkau kepadanya Baitullah, nisbah jalan. Mana bunyal Islam ala khamsin. Dibinakan Islam ini di atas 5 perkara ni. Jadi saya sebut binaan dia hukum. Jadi 5 perkara ni mesti kena buat.
wajib kena buat. Tak dapat tidak. Mesti. Kecuali orang-orang yang tak mampu. Hak mana? Zakat tak boleh nak bagi. Haji tak boleh nak pergi. Hak tu dimaaf. Pasal tak boleh. Ada orang 5-5 dia kena buat. Ada orang dia semayang. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu dia puasa. Ada orang semua. Ni. 5 ni tu panggil. Kalau kita buat 5 ni, jadi Islam kita memang kukuh. Bunia Islam. Binaan tu mesti kukuh. Itu Islam. Lepas tu sudah Nabi Muhammad bagi tahu macam tu, dia kata solat sah. Benar kau. Dia tanya, dia membenarkan. Pelik tak? Kita tanya sahab. Sahab pun kita. Betul lah. Hak mana dia main? Sebenarnya kalau kita sembang, satu orang dia cerita, dia cerita tak kita, lepas tu dia kata, oh betul? Siapa bijak? Orang tukar betul tu lah bijak. Dia tahu pada orang tukar sembang. Dia sembang dia ni macam ni, UFO ni contoh lah. Dia boleh, oh betul aku tengok sungguh. Mana kata, orang cerita tahu-tahu. Dia dah tahu lama. Lepas pada tu dia kata solat tak. Benar kau ya Muhammad. Fakbir ni. Dan kita olehmu ya Muhammad. Anil iman. Daripada iman. Iman ni apa iman ni? Kata imam hak huruf mim belakang tu. Ni alif. Ya min alif nun. Iman. Alif. Min alif mim. Imam. Imam ni orang yang mengikut orang. Orang yang diikut orang, imam. Seimam, dia ikut dia, seimam pun. Seimam pun kena pandai lah. Tak lagi seimam pun. Cak ayah juga, jeng nak ikut dia. Seimam cak ayah. Seimam ni bahaya, seimam ni. Seimam kalau pakai jubah, tu pakai molek-molek. Ni pakai jubah, dia tak pakai seluruh dan keluar. Kadang-kadang kita rokok, kita pun tengok seimam rokok. Pakai seluruh pendek. Seimam nampak dia buah putih. Nampak kadang. Dan seluruh pendek ni, boleh merah. Aku kena jaga lah. Seimam ni ke. Perilaku seimam tu kena jaga tu. Pasal ni, jadi ikut tahu lah. Tu kena jaga sungguh. Seimam tu kena 5 Maidah dalam mana kita. Jangan seimam. Cik ayah tunggu. Bukan tak boleh. Boleh lah. Buat kelab seimam tu, Maidah gini. Tak betul. Kena lah tengok keadaan. Ni rokok-rokok tu berapa keluar dalam lubang-lubang. Ni apa duduk mana je seimam. Kena jaga sungguh kan. Pakai baju jubah. Dalam tu ada baju satu lagi. Baju jubah dia nipis. Baju apa? Baju jersey je. Tengok macam, jersey pun. Seimam nak jersey. Nak di Kuala Kasar ada lagu seimam tu. Dia semayang Jumaat. Esek lupa nak tutup. Lepas-lepas baca bersumpah, Allahu Akbar. Seimam balik sirah. Lalu orang tersebut kok. Lagu ini setang tu. Ya aduh, kebahagiaan semua. Aku lah jadi begini seimam. Nak tutup kan main kat sini. Nak tutup. Tu kena jaga sungguh lah seimam. Kena perhati benda tu. Kena ambil sungguh faham. Ni pakai sukar. Nak kalau-kalau boleh tu tak payah buat esek. Seimam tak bawa, makmum bawa. Cik juga makmum cak ayah. Kena jaga sungguh ni. Tu kata imam tu ikut. Orang ikut orang. Jadi iman ni apa? Iman ni memperbenarkan dengan lidah, ikrar, mengaku dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati apa yang Nabi buat datang adalah benar. Tu iman. Kita mengaku dengan lidah ya, kata lidah. Pada hati nak pegang sungguh.
bahawa apa yang Nabi buat datang adalah benar. Itu iman. Yang kata percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, hak tu rukun ni. Contoh kita kata apa dia motor? Apa dia kereta? Motor ni kalau kita tengok definisi motor ni kita bagi mudah, bagi faham, ialah satu alat kegunaan manusia untuk memudahkan manusia. Itu motor. Tu tayar bahagian motor. Seat bahagian motor. Exhaust bahagian motor. Bahagian ni. Motor apa? Iman apa iman? Mengaku dengan lidah, berpegang dengan hati, tasdik dengan hati, apa yang Nabi buat datang adalah benar. Itu iman. Lepas tu rukun dia, percaya kepada Allah, itu rukun. Percaya kepada malaikat, itu rukun. Bahagian dia. Iman, satu tadi. Motor, satu alat kegunaan bagi manusia. Tayar, bahagian motor. Tu, nampak? Dan nampak okey ya? Tu kata iman. Jadi, lepas pada orang ni tanya ni, Nabi pun kata, antuk minat, bahawa engkau beriman, billahi dengan Allah, wa malaikatihi dan malaikat Allah, wa kutubihi dan segala kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan segala rasul-rasul Allah, wa yaumil akhir dan beriman juga dengan hari kemudian, wa tu'minu bi qadari khairihi dan kau beriman dengan qadar baiknya, wa syarrihi dan jahatnya. Beriman. Apabila Nabi cakap macam tu, dia kata sadaqta. Benar kau Muhammad. Baik, nampak orang tu tanya ni hak. Dia tanya, dia jawab. Dia tanya, tapi hak orang tu kan hak jawab pun lagi hebat. Tanya apa dia jawab ni? Jawab bertentang dengan ilmu orang yang tanya. Pasal tu lah kita kalau nak mengajar, kita kena tengok orang tu. Kalau orang ni cak ayam, tak mari sadar, kita tak ada kita yang pelik-pelik. Kalau macam orang tahu ni istiqomah semua ni, apa tak berganyak lah. Ustaz esok ustaz lagi pun dia macam ni juga orang ni. Boleh kita benda pelik-pelik. Kalau tak mari sadar, dia tak ada kita pelik-pelik kali. Pasal apa dia? Tak sama lah. Kita hang lagi dulu. Macam tu. Kalau hang dulu ramai-ramai dah ni, dengar ilmu lebih. Dah tahu. Dah dulu lah tu. Tapi nak tambah lagi. Dia pelik kan? Pelik macam ni. Cerita macam ni. Tambah hebat. Hebat tu. Dia nak ilmu tu. Boleh kan? Tu boleh. Yang ni dah hang tukang jawab ni. Memang betul. Jawab dia sama dengan apa yang ada dalam dada ilmu orang yang bertanya. Sama serentak. Ni dah dia jawab. Semayang wajib tak? Wajib. Kena. Jangan kata macam ni banyak payah masalah ni. Jangan ni buku macam ni, macam Pak Khilaf. Dia kata masalah. Ni buktikan macam-macam sekarang ni. Kaum muda ada, wahbi ada, macam-macam ni. Dalam etika sekarang banyak. Ni, ada pula Mu'tazilah ni. Macam-macam ni sekarang etika. Kita bukan nak cerita kempen politik. Nak kempen etika. Etika tu dia hukum. Hak tu hak penting. Etika dia hukum. Nak jaga hukum ni. Masa zaman sekarang ni, dalam majalah macam-macam ni. Dulu ada buku satu. Pelik tapi benar. Ingat tak? Tapi dah KDN dah haram lah berjualan, tapi masih ada dijual. Pelik tapi benar. Macam-macam ni. Jadi takut kita jadi pening etika. Nabi kata 73 golongan. Daripada umat dia, satu golongan saja masuk dalam surga. 72 tinggal dalam neraka. Islam semaya sama dengan kita. Tu, nampak? Yang satu ni ialah ahli sunnah wal jamaah.
celaka daripada ulama-ulama tu. Man sadda ila nar. Siapa yang tergelincir daripada ulama, tergelincir daripada jamaah, maka dia sesat, dia terkeluar, tergelincir ia ke dalam neraka. Semayang dah makan kita. Cuba kan? Macam orang munafik mana kita nak tahu. Kadang-kadang orang munafik ni belakang seimam lah. Adik-adik kita. Pak saudara kita mana kita nak tahu. Bukan nak pergi cari. Baru-baru nak pergi mana. Kita orang nak cari orang munafik kan. Lepas tu, nak beli tiket Asia. Pasal apa? Nak tengok di Kutub Utara. Ada situ. Tak payah tu. Dekat rumah kita, adik-adik kita. Kena jaga sungguh ni. Ini aktif kok. Pegang sungguh ni. Jangan main-main. Jangan keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Pasal takut sungguh. Ni ada wahbi, kaum muda, semua ada jenis. Macam-macam jenis. Syiah ada. Hak baru ni, dibalik pun ada. Apa tu Asbun Tahrir? Ada macam jenis. Dia tak mahu jemaah. Dia kata, kita pakai Quran dan hadis tadi. Ijma' tak main lah. Mazhab tak main. Nampak? Kita Quran dan hadis saja kita pegang. Tahlil tak boleh buat. Kalau tahlil tak boleh buat, lepas tu baca Quran dan kubur tak boleh. Macam-macam ni. Zaman sekarang takut kita. Jadi kita pegang hak kita dah. Jadi, pasal itulah ustaz-ustaz, kalau dia mengajar, ambil faham dulu. Kita pelajar dengan ilmu yang kita mengaji dulu sama tak mula-mula ustaz tu sini. Kalau sama, dah pasti nak bagi buah lain apa? Atau ustaz kena mana? Dah cerita macam ni Nabi jawab dah. Maka Allah tu tanya kata sadaqta. Benar kau Muhammad. Ini jaga ni. Lepas Nabi jawab dia kata fa'akhbir ni. Sila cerita olehmu ya Muhammad ni akan aku anil ihsan daripada ihsan. Ihsan ni apa? Bukan nama orang ihsan tu. Ihsan tu ambil nama daripada ihsan ni lah. Ihsan mana lah? Ihsan dua ekstrim tu. Kat tu. Anak padu majusi. Kat mana kat sisi rumah ni? Kat tu ihsan tu. Ihsan tu semua ada. Saya mengenai ihsan ada. Bukan ihsan tu. Nabi kata anta abudallah. Nabi kata ihsan ni apa? Pasal dia tanya sila bagi tahu apa dia ihsan. Nabi kata anta abudallah, bahawa engkau sembah, beribadat kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau tengok Allah Ta'ala. Mana apabila kita beribadat kepada Allah seperti Allah Ta'ala tengok pada kita. Seperti kita tengok Allah. Contoh kita duduk depan agung. Depan Sultan Perak. Kita beribadat seperti kita tengok dia. Kalau kita duduk makan bersama dengan Sultan Agung, Sultan Perak, tentu kita kata, jaga adab lah. Jaga sungguh lah. Bukan boleh ambil cekok itu lah. Jaga lah. Pasal beradab dengan Tuhan tu. Jaga sungguh. Ni pakai cekok. Makan tangan kiri pun. Tangan kiri jeng-jeng. Cekok tangan kiri. Saya tahu kecil. Ada baru subuh lambat. Ni huruf apa ni? Huruf Ba. Huruf Ba. 13 tahun. Huruf Ba tak kenal. Pasal apa? Pasal julak tu. Dia kata, seolah-olah engkau beribadat kepada Allah seperti engkau tengok Allah. Kita boleh tengok tak boleh. Tapi lau kusyifa jika Allah Ta'ala buka, kita boleh tengok Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh. Pasal ada orang tengok. Ada. Siapa tengok? Nabi Muhammad tengok. Dia manusia macam kita juga. Tapi martabat dia lain. Mana kata, jikalau Allah Ta'ala buka untuk kita, kita boleh tengok. Tapi dia kata, aku tengok Allah Ta'ala. Tengok macam mana duduk depan. Kita kawal dulu. Aku jengkreng, aku sesat. Lagi menyesatkan. Kita tak boleh tengok lah. Tapi di surga gelap kita boleh tengok. Tu nikmat yang paling besar dalam surga ialah memandang Allah Ta'ala. Memandang zat Allah Ta'ala.
Bukan nikmat hak perempuan bidadari you. Bidadari ni paling lekeh 70 orang. Jadi ketua bidadari ni siapa? Bidadari hak paling lekeh orang dapat dalam surga 70 orang. Tahu? 70 orang tak? Steady ya. Ketua bidadari ni lah bini kita. Mana bini kita ni hak duduk dalam dunia ni yang salihah tu. Dia jadi ketua bidadari. Comel daripada bidadari lagi. Ha tu bini kita tu. Mana kalau 70 orang kita dapat tu kita panas malam tak ada apa lagi. Mana kena tambah kalau makan nasi 2 tingkat nak kena tambah tinggal lagi. Jadi mari tinggal tu mari bini kita betul. Ha tu. Mengambil alhamdulillah. Jauh Allah. Mana 70 orang tak ada masalah. Tapi mari bini kita bawa. Oh. Hal ini senyap menyok alwan. Ada apa? Mana kata 70 orang tak ada masalah apa? Mari bini kita baru boleh ambil. Kalau bini dua tau. Kalau tiga. Semua masuk dalam surga. Berapa bini? 4 bini. Ha ni 4 bini ni. Beda dari tak tahu yang pandai. Duduk atas kaki ya bini. Umur 18, 17. Orang tua tak ada. 18 tu hak 70 orang ni. Ada masalah. Mari kat bini kita baru jauh ni. Kenyang perut apa tu. Bukan tu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar ialah memandang zat Allah. Hak tu paling besar. Cara pandang bukan bertempat, bukan dengan mata, bukan. Pasal ni kata Allah Ta'ala bertempat. Sungguh Allah Ta'ala ada. Ke mana? Masa Nabi Isra Mi'raj, Allah Ta'ala duduk di langit. Jadi dia kata Allah Ta'ala duduk di langit. Besar. Kalau Allah Ta'ala duduk di langit, maka dia bertokok. Maka dia mengambil tempat lapang. Mengambil ruang kosong. Maka dia serupa dengan kita. Nampak? Bukan. Fa'ilam takun tarahu. Maka jika tidak adalah engkau pandang Allah Ta'ala, kau terdapat pada Allah Ta'ala, fa'innahu yaraka. Maka bahasa Allah Ta'ala yaraka, memandang engkau. Tu ekstra. Jadi semayang, kalau itu semayang tu, beribadat kepada Allah Ta'ala, kita seolah-olah Allah Ta'ala tengok kita. Kalau kita tak boleh tengok Allah. Jadi apabila ada orang jaga kita kena buat sebaik-baiknya. Sesungguh-sungguhnya. Ni buat kacamata semayang. Orang zaman dulu macam budak-budak dulu, dia tak sungguh ke orang dulu. Orang zaman sekarang, kuranglah sikit. Pasal tu kata, dia tak sungguh. Pasal bapak dia jaga dia. Aku sungguh. Ni aku buat benda, dia rasa bapak dia tengok dia. Ataupun kalau dia tak rasa bapak dia tengok dia, dia rasa dia tengok bapak dia. Ada benda ni. Pasal tu zaman-zaman dulu, budak-budak zaman dulu, hak tahu 80-an, tak tahu umur 70-an dulu. Budak-budak masa tu memang to'ak sungguh. Walaupun dia buat macam mana pun, kalau ada majlis agama, dia tak buat bising masa sekarang. Masa dia kejap. Pasal ada kisah tu. Teriman semayang lah, masjid. Ada zaman dulu ni ada ayah dia. Dia bawa anak dia pergi semayang masjid. Jadi budak ni tak sungguh. Orang zaman dulu tak perlu marah dengan mulut. Ayah dia marah nak tengok mata itu. Dia tak tahu ayah dia marah. Orang yang ni marah. Dia tengok ayah dia. Steady. Ayah dia kena suara baru ayah dia marah. Budak zaman sekarang kan. Zaman-zaman saya dulu. Budak masa tu kena ayah yang marah dengan mulut. Anak zaman dulu tak pernah marah dengan mulut. Marah dengan mata lah anak. Tengok itu. Ada ayah marah dengan marah. Jadi kita ni tak sungguh kan. Ayah dia pun bawa semayang.
Semayang hari tu tak ada semua. Seimam dengan dia dan anak dia. Hal lain semua juluk. Tak bangun subuh habis. Juluk habis hari tu. Tak mari seimam, mari dia dan anak dia orang. Jadi apabila macam tu, duduk sok tamu apa? Seimam duduk depan, dia duduk belakang. Ayah dia duduk belakang seimam, dia pun duduk abang kecil duduk belakang seimam juga. Jadi seimam sudah baca Al-Fatihah, baca surah Quran. Sudah rokok, naik tidak. Lepas tu sujud. Duduk antara dua sujud. Lepas tu sujud balik. Naik balik. Cik Imam makan jubah. Apabila selalunya Cik Imam makan jubah tu dekat kat mulut. Kan dikepik ya. Bila kita Cik Imam makan jubah. Kalau pakai jubah banyak kepik. Memang dah kepik lah. Pakai jubah dikepik kat punggung lah. Tak tahu lah. Kakak tengok dah. Cik tengok dah. Kalau orang tak usah depan punggung Cik Imam. Ya, kain gajah duduk. Nampak? Ada lagi cerita dia ni. Tak kosong macam mana ni. So, imam depan tu, kalau boleh, gajah duduk tu, pusing ke atas. Menggulung atas tau. Sebalik ke, gajah duduk ke atas. Tak apa, kosong lah. Ni kita Allah, hebat. Oh, gajah duduk. Samarinda. Raja unta. Macam ni kain. Kita nak baca gajah. Imam tak baca surah. Kita nak, sebab dulu gajah diri, gajah duduk tak? Kalau boleh hak gajah duduk tu, ambil lambang berbentai dulu. Bukan nampak pun. Tak nampak balik kan? Tak, sama kan? Macam tu. Ni apa pun tak imam. Kena pandai buat tak imam pun. Jadi pakai jubah, dia melekat kat punggung. Jadi, sudah bangun dekat kedua, lekat kat punggung. Budak tengok ni. Lekat kat punggung. Dia ambil tarik jubah. Budak, ayah Hadin, tengok budak tu, tarik betul kain kat punggung, dia marah pakai latih. Ayah budak ayah ke? Oh, dia faham tak? Ayah dia marah. Apabila ayah dia marah, dia masuk balik. Masuk balik, lubak dalam punggung. Lompat ni, lompat dua tu. Tak, mana kata, sokat. Tu jaga sungguh. Dengan ayah dia mana, dia tahu. Rupa tu kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Kita nak buat sesuatu benda, kita tahu kata Allah Ta'ala tengok. Tak tahu tuan-tuan kena geluk punggung. Geluk punggung, lompat imam. Imam gitu. Tu kata, jadi faham tak? Yang pertama, ialah Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Inilah rukun agama. Rukun agama ada tiga. Islam, iman, dan ihsan. Jadi Islam ni, al-Islamu ya'lu, la yu'la alaih. La yu'la alaih. Mana Islam ni tinggi. Tidak ada dah yang tinggi daripada Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala ialah Islam. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Nabi Muhammad, ialah agama Nabi-Nabi ialah Islam. Tak ada agama lain. Walaupun bahasa Israel, bahasa apa, tak ada. Islam. Jadi Islam ni tak ada. Paling tinggi sekali Islam. Tak ada agama lain. Agama lain tak dinamakan agama. Agama yang ada di sisi Allah Ta'ala ialah Islam. 7. Lagi 2. Tak ada habis. Berhenti situ lah. Lagi berhenti sekejap saya habis lah. Jadi dengan syarat saksi itu Islam. Jadi saksi nak tengok bulan Ramadan tu, kita faham tak? Lain daripada Islam, tak boleh. Tak diterima saksi. Wallahu a'lam.